Okey, selamat kembali ke Hustle Demi Hasil. Okey, kali ni episod yang kelima. Episod kelima ni kita punya tetamu siapa? Tamu kita seorang pemain bola sepak. Bukan eh? Bukan. Oh salah. Seorang pelawak. Oh, gitaris. Gitaris betul. Dengan juga MC. Yes. Bukan MC yang jumpa doktor, MC. Oh, kalau yang tu Kalau yang tu dulu ni. MC Hammer. MC Hammer. Jadi kita perkenalkan kita tamu kita Hamzah Adul. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik-baik. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Jumpa minum air. Jemput. Haus lah. Haus, cuaca panas kan. Gemit sing. Terima kasih kerana sudi datang. Hari ni kita ada banyak soalan. 360. Cukupkan 70 sekali. 370. Orang cantik. Okeylah. Okey, kita akan mula. Kita akan Soalan pertama. Mula je. Normal ni lah kan. Jangan. Abang dikenali sebagai seorang apa dan orang kenal kerana apa? Dan mungkin sejak bila? 3 in 1, 3 in 1, 4 in 1. Dah satu kali kita tembak. Dia kopi. Okey. Kopi terima. Sorry. Okay. Dia ceritanya asal dalam industri ni asalnya daripada main gitar. Music main band lah. Dulu rockers. Jadi bila dia main gitar tu sambil-sambil macam jumpa musician yang hebat-hebat. Tak perlu kasih tahu nama lah Diorang dah tak ada pun. Tak perlu pun. Okey. Lepas tu campur dengan diorang. Biasa kalau jumpa kita mesti tak kelakar, macam dia kurang rancang itulah. Jadi dia macam ringan-ringan. Kira balik prequel dia. Dulu masa dengar arwah bapak ni suka tengok cerita Piramli. Lagi-lagi Madu 3 dengan Pendekar Pejam Lapuk. Jadi bila bapak hafal dia, anak bapak tu semua. Jadi bila lontakan balik, campak balik dia punya dialog pada bapak ketawa. Aku dengan tak sengaja, tapi masa tu kecil tak teringat macam aku kelakar ke bapak aku ketawa. Tapi arwah bapak memang ketawa. Jadi kat situ aku kelakar Jadi bila campur, dia mula daripada Aku kelakar. Dia mulakan daripada small circle, big circle. Terus jadi circle. Lagu dah ingat. Nanti jadi lain. Daripada situ ingatkan macam aku ni kelakar. Dia kan daripada small circle beradik-beradik, lepas tu orang luar audition tau untuk masuk HMI. Hiburan minggu ini tahun 1995. Wow. Okay, serius kalau ikut tahun ini dah 140 lebih tahun Ya, Ada. betul. Jadi Kali 18 darab ada kuliah. darab Jangan maths. Max not feeling well lah. Jadi daripada situ Sometimes coffee. complete of Kau interest. betul MC Hammer ni. Aku baru tahu cakap doktor macam mana. Sorry, minta maaf. It's okay. Ini iklan. Alright. Jadi daripada situ itu grup tu sebenarnya most of kita ni musician dengan singer. Penyanyi lah. Terror, diorang lah terror, bukan aku. Peduli apa? Ui, mak kau perlu apa Nenek kau? kau. Jadi bila kat situ dah jadi kelakar. Kita bukan Joke around lah orang kita kata. bukan nyanyi, bukan perform joget, bukan perform muzik. Kita berlakon melawak. Ada sketsa komedi. Kita dapat. Kita budak band ni. Ada. Betul. Bawa gitar. Bukan untuk main lagu, kita buat background music. Best lah. Kreatif. Yes. Ada. Tak nak cakap nama, buat apa kreditkan diorang. Pui. Jadi kat situ nak kembangkan bakat lagi, masuklah drama, belajar drama, kelab drama. Jadi kenal daripada situ HMI tu dikenalkan dengan pelak-pelak otai Giant. Masuk arwah Abang Alias Kadir, Husin Sabah Ahmad Stokin, arwah Aisyah Ahmad, semua yang boleh dapat. Esok Bai, power yang masa tu memang diorang punya time lah. Jadi kita ni datang macam aku ni anak kelaji lah. Kecil rasa macam kecil. Lepas tu kenal orang. Jadi yang part band tu belum ada sembunyikan. Dah kira hidden talent lah.
Sampaikan ada satu time uncomfortable lah jawapannya. Baru keluar semua. Orang tengok baru, ini main gitar. Ayo Abang Alias ni. Itu yang dia punya. Kira tu first lah orang dapat tahu yang pelawak ni ada hidden talent. Yes. Tapi kalau nak cakap bermulanya jadi pelawak kan, apa yang I saw was HMI juga kalau tak silap. Tapi tu episod tak silap semua wrestler. Pelawak jadi wrestler. Then dia jadi The Mask. Tapi that time dia jadi The Mask, dia pakai mask. Kita kata siapa yang jadi mask? Tapi bila dia buka topeng tu, dia macam ni siapa lah? Pelawak. So nak katakan you are the youngest among all the pelawak. Betul. Lapis lah kira. So dia start from there lah. Yes, daripada situ. Alright. Jadi pelan-pelan dia selitkan dulu teater komedi, selit sana, selit sini. Sampaikan drama pun ada selit macam komedi. Tapi drama, first drama as an extra, cerita serius. Datang patut pakai seluar panjang, pakai bermuda. Scene night club. Ada satu lah, dia punya supporting actress Abang Azanul Lesta lah. Yang hero tak tahu siapa lah. Tak ini sangat lah, tak perlu lah. Banyak betul dia tak perlu tahu. Okey. Jadi bila dia dah orang dah kenal, orang dah mula kenal, nama pun orang dah start kenal. Yes. Orang dah tak panggil The Mask. Kalau tak dulu orang panggil The Mask. Betul. So sekarang orang dah kenal nama Hamzah Adun. Yes. Kan susah tak jadi famous? Sebenarnya nak jadi ni dia punya secret ni, bukan secret lah. Dia macam inilah rahsia. Bukan nak jadi famous senang aja. Buatlah apa-apa benda ini jadi famous. Yang paling susah tu nak jaga nama kita. Itu paling sampai sekarang pegang bukan senang. Yang paling senang nak jadi popular, terjun lah sini ke mana kacau orang, kasih orang nangis pun. Sekarang sosmed kan medsos. Buat hal lah, nanti jadi popular. Yes. Lepas tu kena goreng. Hangus. Hangus. Okay. Dan about yang sikit hari tu ada dengar dekat mana? Okay. So sikit hari dekat podcast ni. So dia ada cakap Singapura dah tak ada pelawak. Okay. Lepas tu kenapa sekarang macam dah kurang pelawak tempatan yang menyerlah. Okay. So dia tanyalah, adakah industri hiburan dan dah berubah? Atau generasi lawak dulu ni memang susah dicari ganti? Memang betul. Tu on point tu soalan. Pendapat. Kasih pendapatan rendah. Pendapatan rendah. Salah satunya pendapatan rendah. Direct. Pendapatan rendah. Kita jangan expect tak boleh cari kerja pendapatan rendah. Tapi masih ada rezeki. Memang itu time memang tak boleh dapat balik lah. Itu volume punya generasi tu memang tak boleh dapat. Actually pun tempias-tempias je, bukan belum sampai pun tahap diorang. Cuma sekarang ni dapat kasih muka. Sekarang tengah bekerja dengan Abang Husin Sakban paling dekat. Abang Suhaimi Yusof. Abang Suhaimi Yusof is actually bukan pelawak. Dia penghibur. Dan dia bawa lawak komedi. Dan bila dia pergi Maharaja Lawak Mega, baru dia orang boleh terima dia dan dia sendiri mengaku dia pelawak. Dan dia bangga daripada Malaysia tu sampai Singapura, baru dia comedian. And then dia establish pun bukan tempat Channel 5. It's a comedian. Kalau tempat Suria, Channel Melayu ni tak. Dia lebih dikenali sebagai DJ nakal lah dulu. DJ nakal, penghibur lah. Dia penghibur lah. Tapi macam biasa, orang ni ada lifespan. Kita punya kehebatan tu, dia ada lifespan dia. At one time orang dah benci-benci. Kita ambil satu example P-Ramlee je. Satu kali tu P-Ramlee tengah hit to the peak. Sampai satu kali tu dia punya down tu sampai orang boo tau. Naik stage. I remember memang ni cerita betul. 3 Ramlee, Ramlee dengan P-Ramlee. P-Ramlee last tu dia naik kena boo. Sampai gitu tau. So imagine P-Ramlee macam gitu, apalagi kita yang kat bawah. Ada satu time kita mesti jatuh ni, tapi kita nak jatuh gracefully. Bila sebab itu orang cakap macam pemain bola pun sama. Dia bila tengah peak is a good time to retire. Orang akan ingat sampai bila-bila. Tapi macam kita pelawak,
kita nak terus hilang tak boleh. Orang tak boleh terima. Hafsah hilang ni, kita nak lagi. Jadi kat situ lah. Okey, tambahan. Sila. Okey. Nasi tambah. So dalam podcast tu juga kita sebutlah Sembang Kerusi Lipat. Okey. So diorang salah seorang diorang ni podcaster ni nama dia Suhaimi robot Jawa Bukan yang ini Bukan. Okay. Ini Hail Me. Hell, man. Hail Me. So dia cakap dalam banyak-banyak tu ada satu pelawak yang underrated yang dia rasa. Okay. Siapa Dan dia rasa Abang Hamzah lah. Oh ni? Yes. So dia rasa macam dia ingat you as a person daripada mana yang dia pernah nampak, yang rasa dia memang abang ni kelakar. And this is the last one of it now. Last Pasal piece, dia last quote show Hari Raya. Show Hari Raya? Show Hari Raya Sdn Bhd. Okay. Yeah. So dia macam rasanya dia cakap macam finally he gets the place yang sepatutnya The dia limelight berada. limelight. Yeah. That. Paisinya. Yeah. So shout out to Suhaimi. Suhaimi, thank you. Apa-apa DM Selit. Yeah. So maknanya what I'm trying to say is sebenarnya dah berjaya lah. Dah sampai ke situ. Okay, silakan. Yeah. So bukan maknanya daripada dulu sampai sekarang tu dia punya hasil melawak tu dah berbuah lah sebenarnya. Okay. Yes, I understand. Jadi so So, dia dia rasa macam flow terima kasih lah finally Sdn Bhd ni masih kelakar kerana ada Hamzah Adun. Tapi kita sekarang boleh nampak lah ada beza kan. Pasal sekarang semua pelakon komedi. Banyak kan pelakon yang watak komedi. Betul. Dia orang tak categorizekan sebagai pelawak Singapura. Betul. But for yourself kan, you are the last batch yang Last piece, masuk last piece yang orang kata pelawak Singapura yang masih relevan. Orang kata masih relevan sampai sekarang. Kebanyakan pelawak yang kita kenal tu, even yang ada yang dah arwah tu, asalnya dia orang pelakon. Betul. Kan? Betul. Ada pemuzik. Betul tak? Yes. Yeah. So bila seorang tu mula boleh diiktirafkan sebagai seorang pelawak? Tapi untuk dapatkan penerimaan daripada berbual surat khabar Title lah. penerimaan title it's not easy orang boleh pendengar penonton boleh terima tak dia punya cara. Then again, is it relevant dengan sekarang ni situation? Balik ke asal zaman Abang Alia semua, itu time tu mostly tak disekat dia punya lawak, dia punya cara dengan dia punya dialog. Tu for your info Unsung Kerbal, the only show I'm involved yang tak ada skrip langsung, serius. Sumpah, serius tak Structure saja. Dia ikut Abang Ishak, arwah Abang Ishak. Dia dengan Halim, Abu Halim. Dia orang punya konsep is whose line is it anyway? Cerita dia macam ni. Tempat. Relax. Automatic. So that's why nampak so natural. Kat situ. So tu pasal bila dia sebut macam ni, selalu orang akan bandingkan sekarang pelawak Singapura beza lah dengan Malaysia punya lawak. Diorang akan bezakan macam tu. Tengok macam sepatu kita, diorang selalu akan bandingkan. Bila lawak je diorang akan cakap sepatu lah. Diorang kata sepatu ni diorang spontan gini. But actually pelawak Singapura dah buat dulu dah. Masa satu recording untuk Samson Abang Suhaimi punya production, Joey Daud, dia kita dapat berbual lah. Dia kenal dengan arwah Ubud Didi. Maknanya diorang ni followers. Betul. Kalau Jeb semua ni semua sebenarnya influence daripada kita. Betul. Bukan cakap sombong. Betul. Dan cara yang diorang buat tu betul. Kita punya cara juga. Dia sama macam ini, bukan cakap sombong tu. Lahirnya rockers Malaysia semua yang daripada JB semua influence daripada Suciarity. Suciarity is the first Melayu rockers lah. Tapi kalau nak ikut betul-betul rockers yang pertama, si Tanggang lah. Baik, come back you. First rockers Melayu. Jadi Jauh tu. Jadi
Si Rockers. Si Tanggang. Tanggang lah. Betul lah. Jadi batu. Jadi batu. Betul tu rock. Tu rockers habis. Walau. Rock never die but this rockers. Aku tak ready satu. Baik dia semua sana. Kalau semua sini mandi kita. Macam dulu kita ada teater komedi. Teater komedi. Bukan yang TV ni tau. Tetelan. Jangan terlepas cakap staff Tanggang betul lah dia ni. Okay, silakan. Stage lah pemendasan. Okay. Kalau sekarang selain dari TV, where else can we? Kat TikTok. Okay, sebelum TikTok, TikTok ni adalah satu wadah. Wadah. TikTok ni another platform yang kita boleh itu lah. Tapi tak begitu baik itu lah, menyelah. Pasal berapa orang je tengok TikTok. One of the best is orang kahwin. Kita orang kahwin. Betul juga. Itu serius. Itu kita punya platform untuk praktis tau. Live audience Lagi satu, again tak ada skrip. Tapi berpandukan adat lah. Adab, ya. Tu nak kena jaga. Kelakar-kelakar juga. Tengah makcik pun nak maki-maki. Betul. Kelakar. As a comedian, as pelawak ni kan. Orang expect bila nampak kita Mesti nak kelakar. mesti nak kena kelakar. Tapi satu I respect all the pelawak. In whatever condition ataupun apa yang diorang tengah hadap. Okay, because semua human being ada masalah masing-masing. Ada challenge yang masing-masing. Yes. Tapi tetap nak hiburkan orang. Itu yang satu till now I respect. Kita buat Wobby. Sama-sama kita memang partner dekat Wobby. Partner in crime. So memang I saw everything. Everything? Orang tak tahu. Orang tak tahu yang Ada. Wobby sakit. Kan? Wobby sakit. Orang tak tahu yang Kaki-kaki. kaki tengah berdarah. Timpang. Rabak Wobby medik ni orang. Medik sampai top. TV dia bungkus. Dan orang tak nampak Di balik tabir lah. Ya, balik tabir macam Ya, dugaan. you ever maaf cakap lah dia pernah nangis right after kita buat Wobby. Padahal dekat Wobby tu kita kekek tau. Habis he receive a call and dia breakdown lah. Ada something happen to the family members. Tengah bikin tu dah dapat macam-macam message lah. Tapi dia tak tunjukkan yang aku tengah ada masalah. That thing I really respect. Semua pelawak macam tu. Pasal diorang ni hasil untuk cari rezeki untuk bikin orang ketawa. Dia bukan professional, dia macam professional. Ya. Ya, dia ada expectation kat situ tak kisahlah. Hari ni kucing mati di balik ke, tabir. hidung hilang pula. Burung hilang ke. Burung siapa? Burung siapa hilang? Burung. Terpaksa juga nak kena menghiburkan orang. Kita itu. I remember I just remember easy. arwah Yaya Sulong. I'm involved itu Sinar Lebaran masa tu baru lagi yang pelawak di Barat. Satu hari sebelum show adik dia meninggal, adik ke kakak dia meninggal. Jadi kalau nak ikutkan jalannya dia balik je. Then they can let go. Tapi pasal amanah, bukan keamanah Bukan. Amanah saham nasional bukan juga Bukan. Amanah jalankan tugas dulu. Lepas tu sedih. Tapi macam like you said lah macam macam mana dia boleh handle macam itulah rahsia dia dan semua orang tahu. Kita tak tahu tu Abang Alias ni Pak Salah gini. I know everything. Wow. The challenge masa bekerja ataupun buat lawak, Wobby ke, komedian ke. Kita tahu kadang-kadang kita di bahan. Kita ada haters. Kita ada haters. Ada. So macam mana handle orang-orang ni? Kita macam pergi mampus lah. Aku dibayar, aku tetap jalankan tugas. Kau tak happy, kita pergi tepi. Tapi kita pernah announce kita jalankan amanah, bertugas. Suka tak suka, kita terpaksa buat. Kita mesti nak buat. Ini semua amanah. Jadi kalau tak suka, silakan nanti lepas ni kita jumpa lah.
Tapi kita dengan senyuman, dengan ketawa, cara komedi, padahal kita macam nak tumbuk je muka. Agak-agaknya kenapa? Macam mana boleh pelawak pun ada haters? Tak, sebenarnya senang je. Senang, Zat. Dengar Sebenarnya, diorang ni jealous. Diorang tak boleh buat apa kita boleh buat. Faham. That is the most hakikatnya. Pasal diorang jealous. Betul. Siapa-siapa yang macam, kenapa macam gini pekik-pekik. Kita tukar tempat nak. Dengan, I remember kita pernah buat hobi sama-sama. Daripada atas kan, ni belum rekod tau, belum show. Oi Hamzah, asyik muka engkau je. Yes, ni ada. Tak Asyik muka engkau je. Okay, what I do, senyum tak apa. Sekali dapat jumpa, tak cakap apa-apa pun sampai balik. Kali bila kita naik atas, Sheng-Siong. Kita naik atas, orang tu, dia tarik, Zah, jangan marah, minta maaf. Tapi kita pasal dia orang tua dan dia dah meninggal lah. Penonton dia dah meninggal, kita dah maafkan lah. Tak nak diseksa lah. Tapi dia sama macam kalau kau boleh buat gitu, boleh tak kau minta maaf? Macam gitu juga depan ramai. Aku minta maaf, aku malukan Hamzah. Kau boleh? Tak ada orang nak buat. Betul juga. Tak ada orang nak buat. Jadi kita punya kekuatan mental, kita mental luar biasa Zat. Betul. Luar biasa. Pasal kalau kena baru nak start dah kena gitu. Benar. Kau boleh down tau. Boleh. Kita masuk. Kita masuk ni. Dia orang lagi. It's Kita like that. kita kena secara rabak. Tapi for me, I still learning Macam masa tu tengah learning kan. Jadi macam okay. Tetapi ada satu dua kita touchdown pula. Ada satu test nenek. Ada satu nenek yang kita datang. Kita nenek engkau. Nenek ni kita touching kat Jurong Taman Jurong. Oh, touching road. Touching road. Salam juga dekat touching. Nenek dia touching. Nenek tu dia sebenarnya bypass. And then Anugerah tak salah. Oh, nenek tu. Nenek tu dia datang bukan nak tengok show, nak tengok kita ada orang. Seriously, dia cakap dia nak happy. Kita tu macam ya Allah Tuhan kau alhamdulillah nenek ni. Kita jumpa personally. Nenek, terima kasih dia datang. Kita datang, nenek datang nak tengok. Mula cik, habis dia cakap nenek lah. Jadi mudah-mudahan nenek tu lagi ada, sihat. Mudah-mudahan insyaAllah. Yes. Itu perkara. Tapi yang bestnya, walaupun kutuk-kutuk, ada sebenarnya satu dua je yang asyik jealous. Dan ramai yang datang, best ambil gambar. Siapa yang stun je? Kita dah come to me. Kamu. Okay, tadi kita dah tahu hasil sebagai pelawak. Okay, sekarang hasil yang kita nak tanya pula, hasil sebagai seorang single father yang ada anak perempuan. Apa struggle? Struggle-nya seorang ayah dia macam crash course lah. Pasal sebenarnya ada lagi satu anak dengan bekas isteri, anak perempuan juga. Tapi tak dapat peluang jaga dia, anak perempuan. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala ni nak kasih betul-betul jaga dengan anak yang nombor 2 ni, dengan arwah isteri. So bukan senang. Kita ayah ni, seorang ayah nak jaga anak perempuan is totally different lah. Dia punya tingkah laku, ketuk pintu, are you ready? Are you okay? Tu. Tapi still macam mana pun anak perempuan dia sebenarnya close dengan seorang ayah. Kalau anak lelaki dengan mak. Tapi memang Allah Ta'ala ni dah ditakdirkan kena sama-sama. Tapi it's not easy. Sampai sekarang ni kita masih kadang ada hard time. Macam sekarang dia boleh accept. Tapi still masih kena marah. Kita lelaki, kita concern lah. Pasal anak perempuan, macam mana macam gitu lah. It's not easy lah. So, tentang keselamatan kan, pasal masa tu kehilangan isteri ataupun kehilangan mak, masa tu umur dia quite young lah. Ya, anak 9 tahun. So, macam mana nak balance dengan kerja, dengan ada kerja hobi lagi dan anak. Macam mana bagi masa? Itu challenge lah. Selepas isteri meninggal, I lay out for 1 year. Almost 1 year. Lepas tu dah bilang semua, aku tak nak lagi. Aku tak nak lagi. Aku kasih motivasi, macam kasih semangat.
kau fikir satu je. Kau sekarang kau dengan anak kau. Kalau buat kerja yang boleh mendatangkan hasil, why not? Allah Ta'ala kasih kita talent, bakat untuk dapatkan hasil yang halal. So, just do it. Bila fikir balik, betul lah, satu kali dah macam tak nak. But kenapa macam nak berhenti semua at that point of time? Pasal apa, kadang-kadang bila fikir balik, why I don't spend my time more to my late wife masa dia hidup, rather than aku layan ni benda-benda ni semua. Memang kalau cakap hiburan, hiburan. Kalau cakap hiburan ni, kalau hiburan ni boleh menghayalkan. This is true, very true. Kadang kita lalai, family sebenarnya first, bukannya ini benda. Tapi bila dah fikir balik, kita boleh balance. Okay, hari ini aku layani banyak. Hari ini aku mesti nak layani banyak. Atau dengan anak banyak, ini sikit. Tapi apa pun tetap anak sekarang banyak-banyak. Tapi kadang-kadang bila rezeki itu dah datang, first sekali Alhamdulillah. Allah Ta'ala masih kasih kita rezeki. Itulah. It's not easy lah. It's not easy. Yang kasih dia nasihat yang untuk comeback ni bukan dia kawan-kawan yang kat sini. Jamal Abdillah, babe. Tu true aura shy. Macam, hey, kau janganlah give up sekarang. Kisahnya. Dia pun antaranya Fizao Warasai masa hari meninggal, bang, you carry on. No, I don't want. Please don't ask me about this. I don't want to talk about it. Tapi Warasai ni seorang insan, dia tak boleh tengok orang dia yang dikenal ni, dia make up something. Jadi kebetulan I minat Jamal Abdillah. Jamal bila tengah interview dia masuk. Mana ada sembarang nak bawa naik orang naik kotak dengan naik kotak itu TikTok. Facebook lah. Naik kotak juga. Live tau. Mak siapa Jamal Abdillah? Siapa Hamzah Harun? Siapa? Pui. Jadi it's an honor bila diundang. Bang ini. Tapi kita first kali kena bawa pandai bawa diri. Bang, saya peminat ini. Nyanyi juga dapat jam. So ke boleh apa aku. Alhamdulillah. Once in a lifetime. Nama lagu dia Once in a Lifetime? Tak. Peluang. Korang ni kena hayal cepat lah. Ini lagu tu lah. Once in a Lifetime. Lagu apa Taklah, itu lagu Derita Cinta. Begini kisahnya. Tak tahu lagu apa, lupa. Diriku. Semua gila Jamal. Asal aku nyanyi lagu Jamal bunyi Piramli. Ni pasal anak perempuan kan. Ini kena lah tanya. Saya ni baru-baru ternampak benda ni. Ada orang post. Alamak. So dia berat sikit lah. Pasal sexual harassment. So artikel ni pasal toilet voyeur. Tahu tak? Tahu voyeur. Okay. So dia terjadi pada seorang anak gadis lah, perempuan 9 tahun. Dia budak tu, bapak dia izinkan anak dia pergi toilet lah. Anak dia masuk toilet, lepas tu masuk kubikel. Sekali dekat dalam kubikel tu, dia nampak ada lagi satu tangan. Tangan kau siapa? Sini. Handphone. Dia tak tahu dia kena ambil gambar ke ataupun video. Tapi yang aku rasa macam sini. Kalau dia terus masuk sini. Yang buat aku tertarik tu pasal bapak dia yang buat post tu, video tu. Dan dia rasa menyesal gila. Dan dia rasa macam dia salahkan diri dia tau. Pasal dia tak dapat protect anak dia kat dalam betul. toilet tu. Kan? So korang ada anak perempuan lah kan. Korang punya pendapat macam mana? Dia kira happen dekat luar. Okay, sebagai yang from what I see is dia salahkan diri dia sebagai seorang bapa. Okay, but kita nak kena So the question is around that. that Okay. situation. So situation dia macam kalau benda tu terjadi, kan? Benda tu, that's why for me, even anak sekarang dah 11 tahun, yang nombor 28 tahun, diorang tiap kali pergi toilet, my wife will follow. Yes. So I will always say don't leave them. Pergi toilet sama-sama. And I always bukan takutkan anak-anak, tapi just
make sure yang diorang tu faham tau. Bila kita kat Singapore ni, Berjaga-jaga. kita kat Singapore ni pun ada crime kan, tapi dia tak se-crime manalah. Dia ada. Tapi bila cakap kita pergi luar negeri, pergi Malaysia, Itu lagi seram, kan. As a father, Risau. bukan kemut untuk bawa diorang pergi sana. Tapi rasa macam when you want to go there, make sure papa ada. Itu sebagai bapa punya point of view, kita tak boleh dengan diorang 24/7 untuk jaga diorang punya keselamatan. Because selagi mampu yang kita boleh, kita pergi dengan anak kita. Tapi takkanlah sampai ke toilet kan, kita bapa nak ikut, tak boleh lah. Of course kita suruh mak diorang lah pergi. Tapi kat luar tu, safety is our responsibility. kita. That is how berjaga-jaga, bukan overprotective. Lantak orang nak cakap itu anak kita. Betul. Abang pula macam mana? Ada rasa Ada takut lah. benda gini akan terjadi? Mesti lah Zat. Mesti. Pasal apa-apa pun dia ada anak perempuan. Kalau kita tak jaga, nanti dah terjadi, kita menyesal macam dia tu. Menyesal tak sudah tau. Why I'm not there when that thing happens? Macam rasa, tapi nak buat macam mana? Sebab itu again, lalai is the word lalai. Kita tak boleh overprotected, kita kasih dia reminder. Be careful on this. Jangan push, tapi please remember, don't talk to strangers. For example, don't talk to strangers. Don't talk to strangers. Tu hati-hati ini semua. Dan dia pun aware. Pasal kat sekolah pun ada awareness punya program macam ni. So kita nak kena belajar adapt satu. Bukan Adele. Adele. I want like you. Saja cocok, mesti dia sambut. Okay, so benda ni memang important lah. Kita tak mau cakap yang ada anak perempuan je, yang ada anak lelaki pun. Kita The reverse. You cannot do that. Ya, Tu, betul. Kalau perempuan, prevent. Betul. Be careful, reminder. Dan juga anak lelaki pun boleh kena harassment juga. Betul. Boleh. Boleh pula, betul. Kan? macam-macam. Jangan cakap anak lelaki je. Kita pun boleh kena harassment. Juga aku ingatkan sekali. Mana punya jambu, mana punya awi je. Tak apa. Nasib baik. Okay. You know tapi dapat siam. Okay. So benda-benda ni saja cari panas sikit. Biasa Okey, jangan cakap anak perempuan, siapa-siapa pun boleh jadilah. Kerana pasal orang-orang yang buat benda-benda macam ni, diorang ni sakit dah. Memang sakit. So orang sakit ni tak salahkan macam mana, diorang ada mental issue. Kita kalau boleh jangan cakap dengan dia, ambil kepala letak kat dinding Tak bagus. payahlah. Tu kadang-kadang. Ni belakang sungai, terjun aja. Astaga, tak baik Mi, gantung je. Gantung terbalik macam lampu. Tapi betul lah that video tu actually tinggalkan kesan to all fathers. It's a Yes. macam reminder and a lesson Ya, pasal can happen to them. Tak mustahil saya boleh jadi kat kita. Lagi dia lah. jadi dekat Jurong Shopping Center lah. Shopping center. Jurong Point. Shopping center. Shopping Center. tu ramai tau. Tempat exactly. Ramai tu sekarang dah extension lagi ramai. Ya, so Gila. kita father kalau nak cakap pasal Risau. daughter is more risau, tapi kita punya cara bapak-bapak ni suka macam cakap tu marah. Dia pattern tu Kita macam marah. sensitif lah. Terlalu Pasal sensitif. kita tak nak macam tak jangan. Aku dulu pernah nak kena macam ni. Aku dulu pernah nak kena macam ni. So sekarang aku tak nak anak aku jadi macam ni. Betul. Jadi betul defensif sikit kita ni. Bukan sikit, banyak. Banyak. Cakap betul, jujur betul. banyak. Betul. Biarlah apa orang nak Biar cakap. banyak peduli ya. Jadi Walah. Walah. Okey lah. okay best. I nampak you boleh tahan lah aktif juga kat social media ni kan. Ada tak benda-benda yang you mungkin takkan buat dan takkan post? Dan kenapa? Kalau sosmed ni, Facebook dah tak ada. Okay, FB dah tak ada. IG sekarang ada 2 account. Satu is my personal account. Itu yang ada banyak gambar arwah isteri. Itu dah totally private and only yang betul-betul kenal dalam friend list tu. Tapi there's another account 2.0, Hamzah Adun 2.0. Macam terasi. Terasi 2.0, 3.0, 4.0. Jadi
still macam dah tak ada drive untuk nak post yang IG. Sekarang more to TikTok. Okay, what I will never post about my late wife. Sebab itu sekarang mula-mula semua about me nyanyi-nyanyi. Sedap tak sedap banyak pasal lah. Janji aku nak move on, aku nak try pelan-pelan. You know. Okay. Dah sampai penghujung lah kita. Tapi sebelum kita ini kita last question Cantik. Mungkin boleh kasih nasihat, satu je nasihat to those yang tengah hustle, tak kira lah dalam apa bidang lah. Yang diorang tengah hustle, cari hasil ni kan. Kalau aku request boleh? Silakan. Untuk yang melawak. Alamak. Okay, melawak Yang buat komedi lah sekarang. Buat komedi lah, siapa je lah yang bikin komedi Don't, ni sekarang. okay, nasihatnya senang je, very basic. Don't be someone else, be yourself. Power. Pasal kita nak ada, I remember siapa Abang Ahmad Stokin, masa tu mula-mula baru sekali cakap, dia tengok colour, kenapa pelawak semua jadi pasal semua lain-lain perangai. Robert Didi macam ini, Ahmad Stokin macam ini, Ustaz Akbar macam ini, Ishak Ahmad macam ini, Alias Kadim macam ini. Tengok, semua lain. Kenapa boleh shine sebab itulah. Diorang punya kekuatan diri sendiri. Sebab itu don't be someone else, be yourself. And be humble, be like Hamzah. Tak lah. Dia keluar program baru lepas ni. Sambung Hamzah. Okay. Nice. Thank you very much kerana sudi datang berbual-bual dengan kita, sharing and kasih nasihat sikit sebanyak, kita pun ada belajar. Okay. Terima kasih juga kerana mengundang. Have a drink. Gemit sing. Macam ni. Gemit sing. So, Thank you so much lah. dari itu, Alhamdulillah. bila kita dah dengar cerita dia, struggle dia dan hustle dia, kita tak apa segan silu lah. Kita nak iktirafkan dia sebagai seorang hustler. Dan kita ada hadiah daripada kawan-kawan kita. Lesta. Dalam pun ada lagi. Dalam. Kena keluar cubalah baca baju ni. Ni. Okey, ni InsyaAllah. daripada Blood Red Moon. Terima kasih. Ni biar dah. Terima kasih. InsyaAllah. Kiss me when I cry, bless me when I die. Cium sikit. Terima kasih. S. Lesta and the Black Red Moon. Blood Red Moon. Okey, so kita jumpa di lain episod. Okey, dengan tetamu yang lain di Hustle Demi Hasil. Assalamualaikum. Nice. Thank you lah.